Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nurkisha Kaisara binti Saiful Amri. Saya merupakan murid tahun 5 dari Sekolah Kebahasaan Madaris SS Lumut. Hari ini saya ingin berkongsi ulasan tentang sebuah buku yang sangat menyentuh hati dan penuh dengan pengajaran, iaitu Sesuci Sebuah Kemaafan. Hasil karya Erin Isma. Buku ini telah diterbitkan oleh Edition Plus Sdn Bhd pada tahun 2011 dan mengandungi 249 halaman serta ilustrasi bergambar yang menarik. Buku ini disyurkan kepada semua peringkat umur kerana bahasa yang digunakan mudah difahami. Teknik penceritaan penulis juga sangat berkesan kerana berjaya menyampaikan emosi dan mesej yang mendalam kepada para pembaca. Buku ini berkisahkan tentang konflik dalam sebuah keluarga yang berpunca daripada sikap ibu bernama Puan Bainun yang terlalu mengungkung kehidupan anak-anaknya, terutama dalam soal jodoh. Beliau terlalu tegas dan mahu anak-anaknya mengikut kehendaknya semata-mata. Disebabkan hal itu, anak sulungnya Kirana membawa diri ke luar negara kerana tidak tahan dengan sikap ibunya. Anak keduanya Khalil turut menerima nasib yang sama apabila dia berkahwin dengan pilihan hatinya bukan dengan pilihan ibunya. Akibatnya dia juga telah dihalau keluar oleh Puan Bainun. Setelah bertahun-tahun, Kirana tekad pulang ke tanah air demi menyatukan kembali keluarganya dengan penuh keberanian. Dia berkorban demi kemaafan dan akhirnya berjaya memulihkan semula hubungan kekeluargaan mereka. Puan Bainun akhirnya membuka hati untuk memaafkan anak-anaknya. Kirana juga bertemu semula dengan cintanya Zulhairi dan mereka berkahwin. Namun begitu, langit tidak selalu cerah. Kebahagiaan Kirana tidak bertahan lama apabila dia dan suaminya terlibat dalam satu kemalangan tragis yang membawa kepada kematian. Namun begitu, adik Kirana yang bernama Sahara berjaya mengembalikan semangat dan kenangan mereka kepada keluarga. Melalui watak Sahara, penulis menunjukkan bagaimana kasih sayang seorang adik mampu menyatukan semula keluarga yang pernah retak. Buku ini sangat menarik kerana berjaya menggambarkan realiti kehidupan dalam sesebuah keluarga. Penulis menyelitkan pelbagai nilai murni seperti pengorbanan, kasih sayang, kemaafan dan pentingnya komunikasi dalam keluarga. Antara pengajaran penting dalam buku ini ialah kita perlu menghormati keputusan dan pilihan orang lain, terutamanya dalam soal kehidupan dan jodoh. Toleransi dan saling menghormati amat penting dalam memastikan keharmonian keluarga. Kemaafan adalah kunci utama untuk menyatukan hati yang pernah terluka. Pengorbanan seorang anak demi keluarganya adalah sesuatu yang sangat mulia. Saya sangat menyukai buku ini kerana mesejnya sangat kuat dan mampu membuatkan pembaca berfikir serta lebih menghargai keluarga. Ia juga mengajar kita bahawa walau sebesar mana pun kesilapan, pintu kemaafan sentiasa terbuka sekiranya ada keikhlasan. Secara keseluruhan, buku Sesuci Sebuah Kemaafan ini sangat menyentuh hati dan wajar dibaca oleh semua orang. Ia bukan sekadar cerita tetapi konflik keluarga, juga kisah tentang harapan, pengorbanan dan kasih sayang yang tidak bertepi. Saya berharap lebih ramai dapat membaca buku ini dan mengambil iktibar daripadanya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar ulasan buku saya. Sekian, terima kasih.